Hai semua, saya Megah Arjuna Rapala, boleh panggil saya Rapala, berasal daripada bangsa South, berusia 21 tahun, bekerja sebagai dalam bidang oil and gas, dan jika saya menang Bengapsia, saya akan buka pump station saya sendiri. Selamat datang ke Akademi Bengapsia. Nama saya Megah Arjuna Rapala dan berasal daripada Kerinci. Kerja kat mana? Hijau, Lanyard. Oh, hijau lanyard tu apa? Pump station. Apa yang awak nak persembahkan hari ini? Saya akan menyanyikan lagu antarabangsa. Silakan. I'm the Barbie girl, you're the Barbie world. Love in plastic, and fantastic. You can brush my hair, and give me everywhere. Imagination, love you kitchen. Come on, baby, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, come on, baby, come on, party. Vokal ada potensi, tapi saya tak beberapa pasti. Ada lagu lain tak? Ada? Okey, cubakan. Silakan. Lebih sedap time awak diam tadi. Terima kasih. Next. Meow 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 meow. Ini semua memang tak logik. Industri hiburan takkan maju kalau ada juri yang macam ni. Permata macam saya ni tidak layak ke peringkat seterusnya. Apa betul? Hai, nama saya Tebam Sweet. Takkan tak sweet. So, saya berasal daripada pinggiran Gombak. Saya memang asal sanalah. Jadi, kalau saya menang, saya nak buka kilang tuti. Roll on banyak-banyak. Takkan tak sweet. Oh my God. Boleh perkenalkan diri anda? Nama saya Tembam Sweet. Takkan tak sweet. Saya berasal daripada pinggiran Gombak. Awak kerja apa? Saya kerja jual minyak. Minyak tuti, roll on. Wow. Nak rasa sikit? Boleh? Oh. Okey, apa yang awak nak persembahkan hari ini? Oleh kerana saya dah memerdekakan girlfriend saya, jadi saya nak nyanyi lagu ni untuk dia lah. Tajuk dia Cinta Pantai Merdeka. Okay, the stage is yours. Ku ukir namamu di awan gunung jerai, disaksikan laut daun liur melambai, jauh pandangan permai di situ Tanjung Dawai, terkenang peristiwa cinta kita terurai. Oh indahnya peristiwa cinta kita di Pantai Merdeka. Vokal you tu saya rasa biasa-biasa je, tapi pakaian awak ni agak menakutkan saya dan menyakitkan hati saya. Saya rasa terlampau menjolok mata lah. Awak nak dengar lagu kedua saya? Saya bagi chance lah. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Okey, dah. Cukup. Saya rasa lebih baik awak pergi jadi model baju ke. Awak memang tak sesuai untuk nyanyi di sini. Okay, next. Takkan tak sweet. Sangat sweet. Bye. Kalau nak cari tuti tester, boleh cek saya, okey? Takkan tak sweet. Hai, saya MJ. Nama penuh saya Mika Yusof. Saya berasal dari Sungai. Kerja asal saya Cotton. Kalau saya menang Bengapsia ni, saya nak putihkan satu badan saya. Wow. Cuba perkenalkan diri anda. Nama saya MJ. Hah? Nama saya MJ. Ni. Apa cakap tak dengar pun. Nama saya MJ.
Nama panjang Mika Yusof. Saya duduk kat Sungai. Awak kerja apa? Saya kerja accountant. Accountant? Kalau boleh jangan asyik pegang je kat situ. Boleh tak? Tunjuk muka sikit boleh tak? Tak nampak pun muka you. Apa yang awak nak persembahkan hari ni? Hari ni saya nak persembahkan lagu daripada Michael Jackson yang berjudul nama Honey You Okay? Hah? Honey You Okay? Tak dengar langsung. Nama dia Annie, are you okay? Are you okay? Okay, silakan. I'm a window, I'm a window, I'm a window. Hey, that's some window, a window, and a window. Hey, you'll be stuck by a small criminal. Oh, macam hantu. Kenapa di sini tak letak foundation? Atas ni you miss a spot lah. Bawah sini dengan sini warna lain lah. Okay, persembahan awak memang menarik. Cuma vokal awak tak clear langsung. Lepas tu bila kau macam ni ke depan, aku rasa takut lah. Hampir nak sakit jantung lah. Ada lagu lain tak? Ada? Cuba nyanyikan. Tapi jangan ke depan macam tu tadi. Aku takut lah. I rasa you boleh moonwalk terus keluar. Aku Nas Kejora, berasal dari Temeriang Eco Grande. Sekarang aku bekerja sebagai pengasuh di Taska. Kalau aku menang, aku nak buka Taska sendiri. Oh, rambut ungu ni. Cuba perkenalkan diri anda. Nama Nas Kejora daripada Temeriang Eco Grande. Berasal 39 tahun. Oh, awak buat kerja apa? Saya bekerja sebagai pengasuh Taska. Pengasuh Taska? Macam ini? Apa yang awak nak persembahkan hari ini? Saya nak persembahkan sebuah lagu di mana kisah penciptaan saya yang berlaku di Terminal 1 Seremban. Okey, silakan. Ya, betul. Alamak, aku bukanlah terminal cinta yang menanti kini datang dan pergi, dan bukan pula sanduran cinta biar menanti segalanya. Itu adalah persembahan yang pertama, Miss. Oh, pertama. Persembahan awak ni boleh kata menarik lah. Tapi dulu awak bercinta bertemakan dugem ke? Betul. Okey, silakan. Mengapa bercinta kini dulu selamanya, aku yang kau sayangi dari hari ini semata, dulu hanya membenci hanyalah diri ini. Wah, awak pandai Manakah Awak pandai. merayu-rayu. Kini terharu. Awak ni pandai goyang buntut dah. Tapi seluar awak tu terlampau ketat. Keluar ketat supaya nak laju tadi. Macam running lah, macam running. Saya rasa awak dengan dugem awak boleh keluar sekarang. Mengapa bercinta dari selamanya. Awak pergi minum air lah. Tekak awak dah kering lah. Call lah semua parents. Suruh tak ambil. Tak ada mood nak jaga budak ni. Nama saya Apai Vitek. Saya asal Batu Maung, Penang. Saya merupakan cikgu tuition mengajar alian sains. Kalau saya menang, saya nak modify kereta saya dengan tukar cover set muka. Baik. Clear. Oh yo, ada nose ring man. Macam kerbau ni. Cuba perkenalkan diri anda. Nama saya Apai Vitek. Saya berasal dari Batu Maung, Penang. Awak kerja apa ni? Saya buat part time cikgu tuition alian sains. Cikgu tuition? Ya. Ajar sains? Yes, it isn't. Kenapa awak datang audition ni? Sebab kalau saya menang, saya ingat saya nak modify kereta. Apa yang awak nak persembahkan hari ni? Hari ni saya nyanyi lagu heavy sikit lah. Tapi dia tangkap punya. Tangkap? Okay, the stage is yours. Begitu rindu dipisah tadi,
meniti saat bersulah cinta. Lihat, lihat ke dalam mataku, sinarnya menyala. Lihat, lihat ke dalam mataku. Saya rasa awak ni ada bakat tersembunyi. Terima kasih. Lebih baik sembunyikan saja bakat kau tu. Teruskan mengasuh anak-anak muda. Tapi janganlah pakai nose ring tu. Menakutkanlah. Boleh cabut lah ni. Oh, okey. Okay, tak apa, boleh simpan ni. Kalau ni Takut ada kena guna Dettol cuci dulu. Settle. So, tak dapat ni tak dapat lah. Okay, tak apa. Aduh, tak boleh modify engine ni. Dia apa semua ni. Oi. Tepi sikit. Oi, yang baik dia. Tepi sikit. Tak apa sini. Tak dapat lah. Tepi sikit, oi. Dapat tau. Tak dapat. Ambil yang tak dapat. Oh ya, Mami. Cuba perkenalkan diri anda. Nama saya Holy Folk. Saya datang sini nyanyi-nyanyi je. Oh, umur berapa? Berasal dari mana? 12 tahun dari Terengganu. Apa yang awak nak persembahkan hari ini? Hari ini saya nak nyanyi lagu artis, I punya favourite artis iaitu Judika. Okey. Kan ku tak pernahkah kau sedari akulah yang kau sakiti. Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Adalah persembahan yang paling hebat aku pernah saksikan Terima kasih. sepanjang Akademi Pengabsian ni. Terima kasih. Saya sangat bangga dapat jumpa talent yang hebat macam kau ni. Yeah. Saya yakin awak akan menang Akademi Pengabsian. Terima kasih. Berakhirlah uji bakat kita di Miri kali ini. Semua yang datang memang ada bakat yang best-best. Memang susah nak buat pilihan. Tapi kita akan teruskan uji bakat kita di lokasi seterusnya. Jika anda ada bakat yang kita sedang cari, datanglah ke audition kami di Akademi Pengabsian. Pasti berjaya di Akademi Pengabsian.